gaduh tu jadi sedih. Tapi maksudnya dia ada give and take tu lah. Tak ada, dia give and give je. Tak ada take. Tak ada. Pekat telinga semua. Oh, semua give. Give. Diorang ni pattern. Tapi yang start take-nya kat belakang tadi dapat ampau. Senario ni kalau gaduh gaduh tapi atas pentas ni okey. Setengah orang gaduh di belakang pentas. Bila atas pentas, contoh 3 orang, dia datang nak layan kau, dia main berdua je. Dia jadikan kau ni sampah, jadi king kau atas pentas. Ada perangai macam tu. Dia je nak tinggi. Itu bezanya Wahabi dengan Bahabi. Wahabi ke Bahabi? Ya, sebab tu kita orang 5 orang advantage. Okey. Bila terjadi macam tu, kan, kalau ada, tak nafikan ada juga kan, time kan. Ni. Maka datanglah bisikan mencarut. Tit. Yalah dia tit. Kasih sayang atas pentas tu ada. Sebab tak tahulah kenapa macam dia tak boleh nak tipu lah, yang macam benda ni tak boleh nak dipisahkan. Macam mana saya berjumpa dengan family saya, walaupun baru jumpa, tapi dia ada satu bonding yang tak boleh nak pisah. Tak tahu lah bahawa Maknanya saya dia ada toleransi tu. Macam mana pun. Okey, macam saya lah selepas saya tinggalkan senario, okey, saya mencanak-canak. Pencapaian demi pencapaian. Gila. Jadi bos pelawak pertama yang menang anugerah bintang popular berita harian. pukul habis